Penghakiman oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Kedua-dua mereka ditahan semalam bagi membantu siasatan kes dakwaan rasuah. Untuk perkembangannya, kita bersama wartawan Winsla Santiran. RM77 juta berkaitan tender perkhidmatan perikanan Kementerian itu pada 2018. Rasuah bukan sekadar kesalahan undang-undang. Ia adalah racun yang perlahan-lahan merosakkan sebuah negara. Ia tidak membunuh secara tiba-tiba, tetapi menghancurkan dari dalam, merosakkan sistem, menekan rakyat dan memusnahkan masa depan. Rasuah tidak berlaku secara kebetulan. Ia berpunca daripada kelemahan dalam sistem itu sendiri. Punca pertama, kelemahan takbir urus. Apabila undang-undang tidak dikuatkuasakan dengan tegas dan hukuman tidak memberi kesan jera, pelaku rasuah berasa selamat untuk terus melakukan kesalahan. Menurut laporan Transparency International, negara yang mempunyai penguatkuasaan lemah cenderung mencatat kadar rasuah yang lebih tinggi. Punca yang kedua, kronisme dan nepotisme. Rasuah juga berpunca daripada budaya kronisme dan nepotisme. Apabila jawatan dan peluang diberikan bukan berdasarkan kelayakan tetapi hubungan dan kepentingan peribadi, budaya ini membuka ruang kepada penyalahgunaan kuasa dan meruntuhkan integriti organisasi. Punca yang ketiga, kurang ketelusan. Selain itu, kekurangan ketelusan dan sistem pentadbiran membolehkan rasuah berlaku secara tersembunyi. Apabila proses tidak dipantau dan maklumat tidak didedahkan kepada umum, penyelewengan menjadi semakin sukar dikesan. Walaupun rasuah sering berlaku di belakang tabir, kesannya dapat dilihat dengan jelas dalam kehidupan seharian. Simptom yang pertama, projek terbengkalai. Projek pembangunan yang sepatutnya memberi manfaat kepada rakyat sering terbengkalai atau lewat disiapkan akibat salah guna dana dan pengurusan yang lemah. Simptom yang kedua, infrastruktur berkualiti rendah. Apabila dana diseleweng, bahan yang digunakan menjadi tidak berkualiti. Jalan mudah rosak, bangunan cepat retak dan keselamatan rakyat terancam. Simptom yang ketiga, ketirisan dana awam. Ketirisan dana awam menyebabkan berbilion ringgit hilang setiap tahun. Wang yang sepatutnya digunakan untuk pendidikan, kesihatan dan kebajikan rakyat lenyap tanpa memberi manfaat kepada masyarakat. Namun, kesan sebenar rasuah tidak hanya terletak pada angka dan laporan. Ia dirasai oleh rakyat biasa setiap hari. Kesan yang pertama, kos hidup meningkat. Apabila ekonomi terjejas akibat rasuah, harga barang meningkat, namun pendapatan rakyat kekal sama. Beban hidup semakin berat dan golongan berpendapatan rendah paling terkesan. Kesan yang kedua, jurang kaya dan miskin. Rasuah memperkayakan segelintir pihak, tetapi pada masa yang sama memperluaskan jurang antara golongan kaya dan miskin. Ketidaksamaan ini menimbulkan ketidakadilan sosial dalam masyarakat. Kesan yang ketiga, hilang kepercayaan terhadap sistem. Apabila rasuah berleluasa, kepercayaan rakyat terhadap kerajaan dan institusi awam semakin pudar. Namun, tanpa kepercayaan, kestabilan negara mula goyah dan masa depan menjadi tidak pasti.